بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا
Allah, ya Allah, ya Allah. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya sahabat seperjuangan tim Walabot. Boleh kita test suara dulu. TikTok, muka buku dan juga X. Suara mic tak? Okey tak suara? Okey suara mic Muka buku, X, tolong komen. Slow malam ni. Bawa 500 dekat TikTok. Biasa laju. Slow. Suara slow. Kena pakai earphone kot. Okey tu. David Ridwan kata okey tu. Kan? Okey kot. Okey kan? Ambut. Lupa pula. Itu. Lampu nampak lampu? Dia buka lampu. Oh, lampu. Tu yang ada orang nak tiru tu. Nak tiru macam saya juga. Letak lampu lah. Pakai baju celoreng pun nak pakai baju celoreng juga. Kan? Kita pakai baju celoreng, dia nak pakai baju celoreng juga. Kan? Tapi cium spender. Alah. Tak ada idea dia orang ni. Meniru je. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya sahabat seperjuangan tim Walabot. Jadi kita mulakan dulu dengan sedekah Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana mulah aku di sini. Okey guys. Malam ni saya live. Kita tengoklah insya-Allah sampai pukul 12. Apapun teruskan share. Saya tak tahu kena shadow ke tak, tapi saya rasa tak kena shadow lagi. Kan? Mungkin banyak orang buat live kot malam ni kan. So kita 3 tempat. Muka buku, TikTok dan X. Tak ada suara. Alamak. Okey tak? Muka buku tak ada suara. TikTok ada suara. Muka buku orang kata kok sunyi pula. Ada suara kot. Okey guys. Malam ni ada beberapa topik lah yang saya nak kongsikan. Terutamanya besok. Besok berlangsungnya hari pertama perbicaraan. Oh, best ni. Perbicaraan
saman Tun Dr. Mahathir. Besok untuk makluman pada pada 21 Oktober 2025, Mahkamah Tinggi Shah Alam. Tun Dr. Mahathir akan tiba lobi mahkamah jam 9.30 pagi. Ini berkenaan dengan perbicaraan kes saman RM 150 juta yang Tun Mahathir failkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Besok. Jadi dalam kes ni untuk makluman sepatutnya perbicaraan pada 2 bulan yang lalu. Pada bulan Ogos. Tetapi telah ditangguhkan. Yang mana Anwar Ibrahim, dia mohon untuk menangguhkan kes ni. Jadi tangguh, maka perbicaraan akan berlangsunglah besok. Dia berbeza dengan kes Yusuf Rota, yang mana kes Rota Anwar minta imuniti. Minta kekebalan. Tapi dalam kes saman dengan Tun Mahathir ni, Anwar tak minta imuniti lah. Jadi besok Tun Mahathir akan hadir dan besok kita nak tengok. Kita nak tengok sama ada Anwar Ibrahim hadir ataupun tidak. Dia berani hadir ataupun tidak. Kau orang rasa? Kau orang rasa esok ni mahkamah ni, kes saman ini, Anwar hadir ke tidak? Saya rasa dia tak hadir. Sebab dia penakut. Dia akan bagi alasan lah, ada program lah, ada jadual lah, sibuk lah, urusan Perdana Menteri lah. This is Anwar Ibrahim. Saya yakin besok dia tak akan hadir. Jadi guys, ini persediaan kita. Bermakna, besok kalau dia tak hadir pagi tu, korang tahu apa nak kena buat. PMX penakut. Esok pagi, pukul 9.30, pukul 10 kalau dia tak ada, PMX penakut. PMX penakut. Kita nak tengok besok. Malam ni tak boleh nak kempen lagi sebab kita tahu. Tapi kalau besok dia tak datang, memang PMX penakut. Anwar Ibrahim penakut. Bukan apa guys, sebab dalam kes saman ini, saya yakin korang nampak lah. Dah puluh tahun dah fitnah ni. Sampai ada berkotak-kotak lah. So Tun Mahathir saman lah. Bila Tun Mahathir saman, dia tak buktikan juga. Sebaliknya non-stop. Sakau bilion-bilion, pulangkanlah balik duit. Lepas tu Azam Bilion buat pinggan sebelah bagi tahu aset Tun Mahathir dekat UK. Mula-mula dekat Switzerland. Lepas tu pindah pergi UK. Lepas tu sekarang dah balik Switzerland. So sekarang sampai sekarang tak ada bukti lagi. Sebaliknya, kes saman Tun Mahathir kat atas Anwar Ibrahim besok berjalan. Jadi kita nak tengok lah. Jadi kepada walana-walana ni, terutama si Harun dengan Wan Hadi ni, suka betul sebut nama dua orang ni. Suka betul aku sebut nama dua orang ni. Jadi kepada walana ni, Harun dengan Wan Hadi ni, engkau suruh papan non kau datang besok. Sebab dah sama dah ni. Engkau suruh Anwar Ibrahim pergi mahkamah besok. Kita nak tengok anak jantan ke tak nak jantan. Orang tua 100 tahun je kot. Itu hari Anwar kata dah 100 tahun, tak payah tuduh. Kita tengoklah. Berani tak berani? PMX penakut. Ni, anak-anak non ni semua, kau suruh Anwar Ibrahim turun besok. Kita nak tengok. So, insyaAllah saya akan hadir besok. Kita jumpa dekat lobi mahkamah. Saya akan hadir besok. Ramai akan hadir ni. Ramai yang bersama dengan Tun Mahathir hari ni lah. Jadi walaupun propaganda dia buat, Tun Mahathir sakau lah apa semua, tak ada pertuduhan sampai sekarang. Sebaliknya Tun Mahathir saman Anwar Ibrahim. Okey. So besok saya akan hadir. Besok kita datang awal lah. Saya pun tak ada awal sangat lah. InsyaAllah pukul 9 saya sampai lah. Okey. Ada dakwaan. Dia kata, ada satu lah. Apa Harun. Ni Harun tengok kot. Harun kan. Harun cakap, dia kata, saya bagi tahu. Wan Muhammad Azri ni dibebaskan daripada mahkamah, dilepaskan tanpa membela diri kerana panggil Anwar Barwa Israel Zionis. Jadi Harun ni pula, geng-geng TikToker dia orang ni, tak tahulah benar ke, bodoh ke. Dia bagi tahu, sebut nama betul-betul. Ini sebut Anwar mana? Sebut betul-betul, biar jelas. Saya pun tak faham lah dia orang ni. Bukan sekali saya cerita Anwar Ibrahim ni. Kau orang faham kan aku sebut Anwar mana kan? Ke ada Anwar lain? Anwar Arifin? Ke ada Anwar lain ni? Yang selama ni aku sebut Anwar Ibrahim ni, ke ada Anwar lain? Tak apalah.
Nak sedapkan hati Walanon ni, kau rekod ni. Harun ke, Wanadi ke, Walanon, semua rekod ni. Rekod. Aku nak cakap, dia rekod. Rekod. Saya, Wan Muhammad Azri bin Wan Idris, dibebaskan dan dilepaskan tanpa membela diri tempoh hari daripada mahkamah atas pertuduhan yang mana memanggil Anwar Ibrahim Barwa Israel Zionis. Anwar bin Ibrahim yang sekarang ini ex-Prime Minister, Presiden PKR, Banduan Jenayah Liwat. Cukup. Puati. Ada nak repair apa-apa lagi tak? Saya juga, Wan Muhammad Azri bin Wan Idris, menyatakan bahawa PMX, ketua kepada PKR, Presiden PKR ini, yang juga Banduan Jenayah Liwat, merupakan pesakit HIV dan pakai stoma bag. Cukup. Ada nak tambah apa-apa lagi? Ada, dia kata cakap sebutlah nama betul-betul. Aku dah sebut nama berapa kali dah aku sebut dah. Ada nak tambah apa-apa lagi? Bagi tahu. Ada kurang tak? Ada kurang ke tak? Kena ulang 3 kali mangkuk. Cukup. Dan dalam pertuduhan mahkamah tempoh hari tu, antara satu kenyataan tu adalah panggil Anwar bapuk tua. Dalam pertuduhan tempoh hari tu, dibebaskan, dilepaskan tanpa membela diri sebab panggil Anwar Barwa Israel Zionis dan menggelarkan Anwar Ibrahim bapuk tua. Yang itu pun bebas. Apa lagi tak cukup? Sebut nama betul-betul lah, ini Anwar mana lah. Apa benda lah mangkuk. Ni. Korang ni sekarang ni. Penyokong Anwar Ibrahim. Engkau suruh dia pergi besok. Engkau suruh Anwar Ibrahim turun besok mahkamah ni. Mahkamah Tinggi Shah Alam turun besok. Kita nak tengok berani tak berani. Kalau kau pumpang-pumpang dalam sosial media, tapi bos kau ni, yang bayar gaji yang bagi kau makan, tak berani turun mahkamah besok, tak payah sembang lah. Kalau orang tua 100 tahun tu boleh turun mahkamah, tapi Anwar Ibrahim yang konon acah-acah lari, tak turun. Okey. Ni semalam juga. Anwar koyak. Korang lah. Ini korang lah ni. Dia koyak. Perdana Menteri telefon. Korang pun teruk. Korang patut Perdana Menteri kenalah hormat. Kita ni tak bolehlah kita kurang ajar, biadab dengan Perdana Menteri. Kadang-kadang saya tak faham rakyat Malaysia ni. Kita kena ada hormat kepada Perdana Menteri. Kalau kita tak suka dia sekalipun, kita kenalah ada hormat. Betul tak? Kena hormat Perdana Menteri. Walaupun kita tak suka dia. Melainkan Perdana Menteri itu zalim. Jadi Anwar Ibrahim ni zalim. Memang patut pun kita smash dia. Kalau Perdana Menteri lain tu tak zalim. Tapi dia ni zalim. Lepas tu kerja dia maki hamun. Puluh tahun dia ajar kita maki hamun Perdana Menteri. Jadi sekarang ni bila dia Perdana Menteri, orang maki hamun, dia koyak. Inilah Anwar Ibrahim. Sama macam Walanon lah koyak. Semalam dia koyak pasal Perdana Menteri. Telefon. Dan kemudiannya adalah, macam biasalah penjilat-penjilat dia. Tetapi saya sukalah dengan penjilat ni. Penjilat ketua cabang PKR. Bagi tahu dia kata. Gelar Anwar Perdana Menteri telefon, tunjuk sikap kurang ajar. Sikap kurang ajar dan tidak matang. Tindakan pembangkang menggelarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri telefon jelas menunjukkan sikap tidak matang dan dangkal dalam memahami peranan diplomasi negara. Menurut Ketua Cabang PKR ni, segelintir pimpinan serta penyokong pembangkang itu tidak menyedari tindakan Perdana Menteri itu adalah salah satu bentuk usaha diplomasi yang membuahkan kejayaan. Okey. Pasal Perdana Menteri telefon. Anwar koyak semalam sebab dia kata dia telefon Perdana Menteri Afghanistan dan juga Presiden Pakistan. Dia kata dia sekarang ni jadi orang tengah. Guys, engkau jangan percaya Anwar Ibrahim. Engkau orang boleh pergi cek tengok. Kita dalam Tiwalabok kita dah borak. Engkau pergi cek tengok. Isu terbaru tempoh hari, Pakistan serang Afghanistan. Selepas Pakistan balik daripada Malaysia, engkau pergi cek tengok. Pergi tengok. Tak percaya saya cakap. Kan tempoh hari kan Presiden Pakistan datang Malaysia. Ingat tak?
Presiden Pakistan datang Malaysia. Dia balik je Pakistan, besoknya Pakistan serang Afghanistan. Siapa punya kerja? Sama macam tempoh hari Thailand dengan Kemboja. Selepas Anwar Ibrahim jumpa dengan Thaksin. Sama juga. Lepas dia jumpa dengan Thaksin, Thailand serang Kemboja. Lepas tu dia jadi orang tengah. Korang tahu tak game biasa geng-geng kongsi lah. Geng-geng kongsi. Orang dia pergi serang, lepas tu dia datang jadi hero. Tak apa, kita settle down. Sama lah ni. Broker bang, ni broker. Anwar ni broker maut. Dia nak tunjuk dia terpaling mendunia, jadi dia suruh lah. Sama lah macam kita, dia hantuk Melayu dengan Cina, dia hantuk Melayu dengan India. Lepas tu dia kata, anak Cina, anak India, Sabah, Sarawak, semua anak saya. Lepas tu dia bagi tahu pula, Melayu ekstremis, Cina, India, Sabah, Sarawak apa ekstremis. This is Anwar Ibrahim. Dia bukan macam kita. Dia beyond daripada kita. Pariah. Dajjal pariah. Ni, semalam. Deepawali. Tapi ingat saya cerita ni atas kepercayaan Anwar Ibrahim. Kena report. Kena report dah. Teruskan share. Atas kepercayaan Anwar Ibrahim. 10 minit dia kata report tu. Semalam lepas, hari Sabtu. Kecoh. Majlis sambutan Deepawali. Deepawali hari ni. Happy Deepawali kepada mereka yang beragama Hindu. Selamat menyambut Deepawali. Dia buat sambutan Deepawali hari Sabtu. Jadi adalah kaum-kaum India yang bising lah. Kenapa? Why? Jadi ada banyaklah reason dia. Termasuklah kata pegawai dia tak tahu ke tak. Dia tahu. Anwar Ibrahim ni beyond. Dia bukan macam kita. Dia ada kepercayaan dia. Dia ada, tak tahu berapa banyak Tuhan dia tak tahulah. Bila saya bagi tahu Anwar ni Dajjal, dia bukan pasal orang Islamnya. Dia seluruh manusia ni dia akan sesatkan. Dia akan hantuk, dia akan lagakan. Ni, Walanon, kau rekod ni. Kau rekod ni, kau bagi tahu dekat Anwar Ibrahim. Jadi kenapa dia pergi hari Sabtu dia buat? Dalam kepercayaan masyarakat Hindu ni, hari Sabtu tempoh hari adalah hari cahaya. Dia panggil hari cahaya lah. Jadi Anwar Ibrahim ni, dia buat hari Sabtu tu, dia nak padam cahaya. Itu kepercayaan dia. Sebab apa? Masyarakat Hindu tahulah kenapa hari Sabtu tempoh hari dipanggil hari perayaan. Sebelum Deepawali. Meraihkan apa? Masyarakat Hindu tahu. Jadi Anwar ni siapa? Anwar yang jahat tu lah. Anwar Ibrahim yang jahat tu lah. Dalam kisah Hindu, masyarakat Hindu ni, ada sebab kenapa dia buat hari Sabtu tempoh hari. Dalam kepercayaan mereka. So Anwar yang jahat tu lah. Dia sebut diri dia dah lama dah. Saya tak nak sebut benda ni. Tapi Timur Labok tahu. Dia lah. Dia rasa diri dia. Si Pariang ni. Dia kepercayaan dia. Dia bukan macam kita. Dia beyond daripada kita. Sebab tu dia boleh bagi tahu Firaun ada jasa. Dia boleh salah guna ayat Quran. Sebab dia bukan beriman dengan kita. Tak ada. Dia tak ada. Bukan. Dajjal. Tanya masyarakat Hindu. Dia tahulah. Dia yang jahat tu. Hari Sabtu tu, dia ada kisah dia. Berlawan kan. So dia yang jahat tu. Watak yang jahat tu. Watak yang penuh dengan kerakusan, kesombongan. Dia lah. So dia buat hari Sabtu tu, dia nak padam cahaya. Dia padam cahaya. Sebab dia rasa power dia dapat. Itu sebab kenapa dia main belakang. Korang mungkin tak tahu kan. Itu sebab kenapa dia main belakang. Sebab dia rasa masa dia tengah mengunyit tu, power datang. Faham? Ada power. Itu pasal dia mengunyit. Korang jangan fikir pula nak mengunyit. Nak power kau pun mengunyit. Jangan. Tak sama. Jangan fikir, soal dia cakap nak power kena kunyit. Aku pun kena kunyit lah. Bukan. Bukan macam tu. Dia ni lain. Anwar bukan macam kita. Dia beyond daripada kita. Dia luar.
Jadi, please lah. Siapa yang percaya Anwar Ibrahim, bertaubatlah. So, bagi tahu lagi kepada TikToker pihak Madanon. Harun dengan Wan Hadi. Harun lah khususnya Harun kan. Sebab ada tengok dia ni macam boleh baca kutubah lah. Nampak dia alim semua. Ron. Nabi tak mengaku mat Ron. Nabi tak mengaku mat. Nabi tak mengaku mat orang yang melakukan homoseksual ini. Dia dah dijatuhkan hukuman bersalah. Okeylah kalau kau tak percaya tak apalah. Kepada Harun, Wan Hadi, yang lain lah. Kalau tak percaya Anwar tu pengamal homoseksual, kau jumpa Anwar Ibrahim cakap Datuk Seri, kita duduk sejam dalam bilik. Kau cakap kan macam itu? Datuk Seri, I nak duduk sejam dengan you dalam bilik. Kau try. Kau buktikan pada kita orang semua. Kalau kau tak buktikan pada kita orang semua, bermakna kau pun takut. Kau pun tahu Anwar tu homoseksual. Kalau betul tak? Kita cabar dia. Sebab kalau dia kata tak betul fitnah, kan kau baik dengan Anwar. Kau kan baik dengan dia. Saya kata telefon dapat maklumat gini. Dekat pejabat Perdana Menteri bukan main lagi. Jumpa Datuk Seri. Saya nak duduk sejam dia. Tak payah sejam lah, setengah jam. Saya nak duduk dengan Datuk Seri setengah jam di dalam bilik. Aku nak tengok jadi apa. Berani? Berani tak berani? Kau kan tak berani. Kau kan tahu. Ni masalah dia. Masalah takut. Dalam 2-3 hari ni, Anwar meroyan teruk lah. Anwar meroyan teruk. Sakau bilion-bilion. Dia buat program hari Sabtu di Pawali, pun dia cerita sakau bilion-bilion. Dia buat program dekat Melaka, ada budak-budak pelajar kot. Pelajar. Kena report lagi. Hari Sabtu itu hari program dengan budak-budak pun cerita pasal bilion-bilion, sakau bilion-bilion. Bila saya tengok balik, sama episod macam 1998. Korang boleh tengok episod 1998. Sebelum Anwar Ibrahim ni, dia ditangkap. Apabila dia dipecat. Dia mainkan cerita bahawa dia dipecat kerana sakau. Kerana semua benda lah. Sama macam sekarang ni. Sama. Tapi dia dah main naratif tu. Waktu tu dia, Zaid Hamidi, melawan kronisma, melawan nepotisme, melawan korupsi, melawan rasuah. Sama, skrip sama. Kalau kau fikir balik. Jadi dalam masa beberapa hari ni, dia non-stop ratip sakau bilion-bilion, dapat balik 15 bilion. Macam-macam dia cerita. Dia nak tanam dalam kepala kita. Apabila dia hilang jawatan nanti, bahawa dia ini dijatuhkan kerana dia melawan korupsi. Bahawa dia dijatuhkan kerana dia melawan golongan-golongan maha kaya yang dia kata. Dia dijatuhkan kerana apa? Dia melawan ni, yang besar-besar yang sakau duit rakyat ni. Dia tanam dalam kepala kita. Jadi, saya nak ingatkan kepada kita semua. Jangan percaya. Kalau dia cerita sakau-sakau ni, Farhash Wafah Savado tu keluar surat khabar kot. Dapat projek tu bilion-bilion, dapat projek ni bilion-bilion, dapat yang itu bilion-bilion, dapat tanah 70,000 hektar. MyCard itu hari pun company yang terkait dengan dia pun dapat berapa 730 juta. Tak ada siasatan. So kalau dia cakap sakau, Farhash pun kau tak ambil tindakan. Zaid Hamidi 47 kes. Bebas. Walaupun dibebaskan tanpa dilepaskan, tapi bebas. Jadi pula timbalan Perdana Menteri. Jadi hari ni dia cerita sakau. Dan Tun Mahathir saman dia, besok mahkamah ni. But dia tengah tanam dalam kepala rakyat bahawa dia jatuh kerana dia melawan golongan yang dikatakan maha kaya ni. Apa tanda dia? Tanda dia nak melingkup dah ni. Memang dia akan melingkup. Dalam masa terdekat, insya-Allah. Kenapa dia akan melingkup? Sebab dia memang tak ada sokongan. Walaupun bolehlah kau cakap nak sedapkan hati. Kau boleh tengok kot siapa je dengan Anwar Ibrahim.
Ali Parlimen UMNO dengan Anwar? Tak. So, dia tengah main naratif yang sama. Cuma, seharap rakyat Malaysia bijak. Orang muda bijak. Kalau Anwar buat rusuhan macam 1998, jangan turun, jangan terlibat. Sebab dia ada, kalau otak dia rusuhannya tak lain. Anwar ni keganasan. Dia akan buat rusuhan. Cuma kali ni saya harap tak berlaku lah. Sebab tu bila saya fikir kenapa itu hari tempoh hari umum Kuala Lumpur lockdown. Adakah pihak polis dah tahu? Jadi untuk memastikan keselamatan di Kuala Lumpur ini, kena report lagi. Oi. Derek kena report ni. Dia tak bagi naik view, dia report. Report lagi. Report lagi. 4 kali dah. Lepas ni kena ban dah ni. Lepas ni kena ban dah. Kalau kena ban, act dengan muka buku je. Saya tak ada account dah. Saya dah habis account dah. Tiap kali live, satu account. Tiap kali live, satu account. So, account ni dah last. Kalau kena ban dah ni TikTok, kau pergi dekat X ataupun dekat muka buku. TikTok ataupun Facebook. Dua tu je. Saya tak sambung dah TikTok. Boleh pergi dekat dua ni. Cari dalam Telegram Timur Labuan. Kena lagi. Astaghfirullahalazim. Apa koyak sangat ni? Kena lagi. 6 kali dah ni. Apa yang masalah dia? Apa yang takut? Kena lagi. Kali ke-7. Main-main lah korang Korang TikTok main-main Ke Walano report ni? Ni Walano report dah ni. Kena lagi. 8 kali. Aku cakap Walano kena report. Harun, janganlah buat macam tu. Ni mesti Harun ni. Ni mesti Harun report ni. Aku yakin Harun report dengan Wan Hadi ni. Geng-geng Walano semua tengah report ni. Confirm. Dia orang banyak-banyak pun baru view tak ramai. Se-view pun sekejap pun dah 2,000 lebih. Korang tak terfikir ke Anwar melingkut besok korang jadi apa? Kau boleh selamat ke? Boleh lepas ke? Kau ingat boleh selamat ke? Aku tanya kau orang. Tak lepas, babe. Report-report yang buat sebelum ni pada korang, semua tu buka balik tau. Teruklah dia orang ni. Tak betul lah tu. Janganlah takut. Esok guys, besok kita tengok Anwar Ibrahim turun ke tak turun mahkamah. Dia hadir ataupun tidak perbicaraan kes saman 150 juta ni. Kita tengok macam mana. Okey. Tempoh hari saya dah explain tentang ada pihak yang mainkan naratif untuk menyokong usul two-state solution. So, saya tengok ada yang tak faham. Masih lagi tak faham, tak nampak, tak sedar. Sampai ada yang kata, kita nak hentikan peperangan. Habis kalau tanpa two-state solution macam mana? Guys, itu tanah milik rakyat Palestin. Ibarat orang tengah bertinju, mereka tengah berperang, kita yang dekat luar gelanggang ini ambil bendera putih. Kita kat luar ni ambil bendera putih. Kita pula yang sibuk pula sekarang ni suruh surrender pula. So inilah yang dimainkan oleh pihak-pihak ni supaya rakyat percaya two-state solution ini adalah penyelesaian yang terbaik. Supaya mereka ni tak berperang lagi. Mereka bukan baru berperang. Daripada 1948 lagi mereka berperang sampai sekarang. Kalau nak kata pasal kematian dah ramai yang mati dah. But ini yang mereka sedang gerakkan supaya kita rakyat ini sokong usul yang dibawa oleh Colombia two-state solution. Saya bagi tahu, kalau mana-mana individu, mana-mana orang bawa cerita tentang
two-state solution, dia adalah pengkhianat kepada agama, bangsa dan negara. Lebih teruk lagi, dia bersanggup bersekongkol ambil hak anak yatim. Tu anak yatim tu. Orang semua kata Palestin ni tanah wakaf, Palestin tanah wakaf. Tapi engkau cakap Palestin tanah wakaf, engkau nak bagi Palestin tu bagi dua dengan Israel. Cuma ini yang ada orang tak faham. Dia kata Hamas setuju dengan perjanjian damai. Okey. Perjanjian damai ini dekat Gaza. Gaza ni yang Trump masuk campur ni, ini perjanjian damai. Itu pasal Gencatan Senjata dah buat. Ini yang Anwar tak sokong. Perjanjian damai ni. Hentikan peperangan, bantuan makanan, ubatan semua disalurkan. Gencatan Senjata. Ini yang berlaku. Inilah perjanjian damai tu. Tapi bukan tentang two-state solution. Faham tak? Hamas pun tak setuju two-state solution. Rakyat Palestin pun tak setuju two-state solution. Tapi dalam negara kita, ada pihak mainkan naratif two-state solution. Tak betul tu. Ada beza Perjanjian damai tu dekat Gaza. Yang Anwar kata dia hantar sumut, nak hantar sumut, nak hantar ubat, apa semua tu. Tapi yang kapal tak sampai tu. And then bila perjanjian damai ni dibuat, border dah buka, engkau tak hantar pun. Mana? Sokongan bersyarat. Apa syarat? Apa syarat dia? Engkau cerita nak hentikan pembunuhan. Engkau cerita nak hantar bekalan makanan. Tapi engkau tak sokong Gencatan Senjata tu. Engkau tak sokong perjanjian damai tu. Apa makna dia? Jadi yang ini kena berhati-hati, kena bijak. Two-state solution bukan. Kalau kita orang Islam, engkau tengok apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran tu. Surah Al-Isra tu, 4-7-8 tu. Palestin akan dibebaskan. Kita akan bebaskan Palestin. Kalau kau cakap two-state solution, itu bukan bebaskan Palestin. Itu kau khianat kepada rakyat Palestin. Siapa-siapa yang bawa usul ni, kita kena tolak. Sekarang ni Colombia nak bawa, kita kena tolak. Mana-mana orang-orang tertentu yang bawa cerita two-state solution, itu pengkhianat. Itu pengkhianat. Nak tahu pengkhianat? Bila dia bawa two-state solution. Bagi explain, kenapa nak kena two-state solution. Bagi tahulah. Kalau nak cerita pasal hentikan peperangan, Gaza dah berhenti sekarang ni. Kalau cerita pasal nak hentikan peperangan, Gaza dah berhenti dah. Dah berhenti sekarang Gaza kan? So kenapa nak kena sokong two-state solution? Oh, ini untuk jangka masa panjang. Jangka masa panjang adalah tanah Palestin. Israel tak ada. Lenyap. Tak ada lagi nama negara Israel. Yang ada hanya nama negara Palestin. Tak ada negara haram Israel. No. Bila engkau sokong two-state solution, bermakna engkau mengiktiraf Israel. Normalisasi lah. Jadi, please, jangan masuk dalam perangkap ni. Korang tengok. Berhati-hati. Sebab mereka dah pasang jebak dah ni. Sebab orang tengah emosi. Bila orang tengah emosi, sedih, masuklah perangkap ni. Okey. Sekarang ni saya nak tanya. Ada yang sokong two-state solution? Ada yang sokong two-state solution ke? Ada yang sokong tentang dua negara supaya two-state solution, negara Israel dan juga Palestin. Ada tak? Ada tak? Ni ada komen. Eddie Crow. Habis yang perjanjian damai tu bukan iktiraf Israel ke? Perjanjian damai ini untuk hentikan peperangan dekat Gaza. Two-state solution tu, dia pecahkan kepada Israel dan juga Palestin. Palestin terpecah dua pula, tebing barat dengan Gaza. Faham tak? Perjanjian damai ni dekat Gaza ni, yang berperang ni, yang 65,000 orang mati ni. Yang sumut kata nak pergi hantar makanan, hantar ubat-ubatan ni. Itu Gaza tu. Jadi perjanjian damai ni berhenti ni. Untuk bangunkan semula Gaza.
Bukan two-state solution. Oleh kerana inilah, mereka nak segerakan two-state solution. Daripada 1948, Israel tak pernah diiktiraf. Tak ada. 1948 sampai sekarang, Israel tak pernah diiktiraf. Dia negara paria. Betul, negara paria. Dia tak ada. Betul. Now, ada pihak supaya menyokong supaya Israel diiktiraf dengan two-state solution. Bodohlah kita. Bodohlah, mangkuklah kita. Ibarat macam orang datang ceroboh tanah engkau. Lepas tu bapak engkau mengamuk, dia bunuh bapak engkau. Mak engkau mengamuk, dia bunuh mak engkau. Lepas tu kakak engkau bising, dia rogol kakak engkau. Dia rogol adik engkau. Adik engkau laki, dia toron. Lepas tu datang pula jiran. Jangan gaduh-gaduh sekarang macam gini. Separuh kau punya, separuh dia punya. Settle. Tak payah gaduh lagi. Boleh ke? Ibarat kita lah. Tanah Melayu ni lah. Ni, Malaysia ni. Datanglah kelompok mana, ambil. Duduk sini apa semua. Lepas tu, dia declare negara dia. Kau pun tak berhati, berperang. Lepas tu datang orang luar bagi tahu, dah, jangan gaduh. So, naratif apa yang kau nak menghalalkan kewujudan Israel ni? Naratif apa? Apa sebab kau nak halalkan kewujudan Israel ni? Kalau ada orang yang buat live, bagi tahu two-state solution, tanya dengan dia. Apa sebab nak sokong two-state solution? Kenapa sokong two-state solution? Apa sebab? Kalau ada lah, ada influencer ke, kan? Ada TikToker ke, influencer ke, wartawan ke, yang bawa naratif two-state solution, tanya dengan dia. Tanya, kenapa nak kena sokong two-state solution? Sebab selama ni tak pernah ada negara Arab Israel. Yang ada Palestin. Dalam Palestin ada orang Yahudi. Bukan Israel. Tanya. Nah, ini semua ejen-ejen lah ni. Inilah puak-puak Anwar Inas. Sebab yang sokong two-state solution tu, Anwar Ibrahim lah. Dia lah yang sokong two-state solution. Dia yang bawa two-state solution. Tengoklah siapa-siapa yang bercakap, kau tanya dengan dia. Itulah Barwa. Nak tahu Barwa Israel, itulah Barwa Israel. Okey. Bagi tahu. Syekh Ahmad Yassin bagi tahu Israel akan lenyap 2027. So kita kena yakinlah. Kena percayalah bahawa Israel akan lenyap. Takkanlah kita tak percaya. Allah dah firmankan dalam Al-Quran. Takkan kita tak yakin. Bodohlah kita. Bodohlah kita. Tengok, marah. Dia marah. Siapa bagi nama Sir? Kadang-kadang Walano ni kan, pasal nama Sir pun dia orang petikaikan. Aku punya suka lah aku nak pakai Sir ke? Aku nak pakai Saw ke? Aku nak pakai The War ke? 3 ke? Aku punya suka lah. Aku nak pakai King ke? Queen ke? TMJ ke? Oh, tak boleh. Aku punya suka lah. Kau sibuk kenapa? Kan? Kecoh lah Walano ni. Apalah. Cepat. Saya tak sabar menunggu besok. Betul, tak sabar. Kan? Anwar datang ke tak? Daripada tadi dia fikir, Anwar datang ke tak? Ni ada member mesej ni. Kecil WhatsApp saya dia. Dia kata, besok dia pergi ikut mahkamah. Member bagi tahu. Sebab besok ada perhimpunan Jabatan Khidmatan Awam. Disempurnakan oleh Tan Sri Wan Ahmad Dahlan, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Tak ada Anwar Ibrahim. Bermakna Anwar tak ada. Besok ada program kerajaan pagi. Tapi disempurnakan oleh Tan Sri Wan Ahmad. Bermakna bukan Anwar Ibrahim. So member saya bagi tahu, dia kata kemungkinan besar Anwar akan pergi mahkamah besok pagi. Kita tengoklah. Kita harap dia datang lah. Kalau dia betul anak jantan lah. Kan? Kalau dia betul anak jantan. Tapi kalau dia bapuk tak dia buat apa lah. Saya rasa macam bapuk. Kau rasa datang tak datang?
Sudah. Pendekar Bapuk. Baru dapat itu hari anugerah. Apa? Panglima apa? Panglima apa itu hari dapat? Kalau tak datang besok tak payah cerita saya sembang lah. Okey. Saya buka soalan ni. Kan? Sekejap je. Busy sekejap je. Saya buka soalan dah. Saya rasa poin dah sampai. Besok pembicaraan mahkamah. Besok pembicaraan mahkamah. Kes di mana Tun Mahathir saman Anwar Ibrahim 150 juta. Besok hari pertama pembicaraan. Yang mana Tun Mahathir akan memberikan keterangan berhubung saman fitnah Anwar Ibrahim. Dah minta tangguh sebelum ni 2 kali. Sepatutnya pembicaraan pada bulan Ogos lalu. Jadi sekarang ini, besok bermulalah pembicaraan. Yang mana kita nak dengar apa yang Tun Mahathir nak sampaikan. Dan kita harap Anwar Ibrahim sebagai orang yang memfitnah hadir mahkamah besok, tunjukkan keberanian. Cakap bukan main lagi, sakau bilion-bilion lah apa semua kan. Kita nak tengok kehadiran Anwar Ibrahim. Kepada Walanon pengaku Anwar Ibrahim, kau suruh papanon kau tu turun. Kau suruh dia berani. Apa? Firaun ada jasa kan? Kau suruh papanon kau tu turun. Buktikan bahawa dia berani berdepan dengan Tun Mahathir depan-depan. Jangan sembang. Besok pembicaraan mahkamah. 150 juta. Bicara ni kita akan tengok. Anwar bawa keluar bukti yang berkotak-kotak yang dia ada tu. Kan banyak kotak. 6 kotak ke 7 kotak. Jadi kita nak tengoklah pembicaraan ni. Besok. Mahkamah Tinggi Shah Alam. Pukul 9 pagi. Saya akan hadir insyaAllah. Saya akan hadir Mahkamah Tinggi Shah Alam. Okey. Pertama. Keduanya. Tadi. Pasal dia orang cabar tak sebut nama Anwar Ibrahim depan-depan. Saya Wan Muhammad Azri bin Wan Res menyatakan bahawa saya dibebaskan dan dilepaskan tanpa membela diri atas pertuduhan tempoh hari memanggil Anwar Ibrahim bapuk tua Barwa Israel Zionis. Anwar Ibrahim mana? Anwar Ibrahim sekarang ni yang menjawat Perdana Menteri caretaker, Presiden PKR, banduan jenayah liwat seks luar tabi'i dan juga rasuah salah guna kuasa. Dan saya juga menyatakan bahawa Anwar Ibrahim ini juga, orang yang sama ni juga, merupakan pesakit HIV dan pakai stoma bag. Bag najis. Sila. Saman. Kena repot. Asyik kena repot je. Tak, kadang-kadang dia orang ni ingat macam ni penakut tau. Dia gini guys. Kau orang tak boleh ada rasa hormat kepada Anwar Ibrahim, faham tak? Kau orang tak boleh ada rasa hormat pada Anwar Ibrahim. Kau faham tak? Macam mana kau nak rasa hormat kepada orang yang melakukan perbuatan homoseksual? Homoseksual ni keji, jijik. Macam mana kau nak hormat? Oh, tak boleh. Dia Perdana Menteri. Bila masa kita pilih dia? Kau orang ada undi dia? Aku tak pilih dia. Kau jangan ada rasa hormat kepada Anwar Ibrahim ni. Kita ni lebih mulia pada dia, lebih elok pada dia. Dia main bontot. Kau sokong lah. Melainkan kau sama-sama main bontot, tak tahulah. Kan? Cuma, sekarang ni, tak bolehlah ugut. Bukan, jangan ugut pula. Lawan dia. Kutuk dia, bagi emoji gelak kat dia. Kita balon je. Peliwat lah, pakai stoma bag lah. Balon je. Jangan ugut sudahlah. Jangan ugut. Nak tarik, nak pukul dia ke, nak jentik telur dia ke, tak boleh lah. Jangan ugut, jangan keluar perkataan bunuh ke apa, jangan. Balon je, troll dia, perbodohkan dia. Dia memang tuntut, perbodohkan dia. Tak apa, itu tak apa. Tak salah pun. Mana ada salahnya? Balon je. Bukan kita buat jenayah kan. Dia lagi buat jenayah adalah. Melaga-lagakan kaum, melaga-lagakan agama, menakut-nakutkan rakyat. Tu bangsat tu. Okey. So tu je lah kot. Lepas tu Palestin tadi saya dah cerita lah. So kita tengoklah. Siapa nak bawa agenda two-state solution ni. Siapa bawa agenda two-state solution, pengkhianat kepada agama, bangsa dan negara. Itu pengkhianat. Cuma korang pilihan pada korang Kalau korang percaya, dengan kau Gon, ambil harta anak yatim, hak anak yatim. Jadilah kayu api neraka.
Ada ke yang bawa two-state solution ni? Ha? Standby guys, standby. Nak meraihkan kemenangan ni. Standby, sikit je lagi. Sikit je lagi ni, sabar. Sikit lagi. Kemenangan bermakna lah. Kemaluan yang memalukan, kejatuhan yang amat dahsyat. Ini Anwar malu-malu betul ni. Sekarang ni nampak ahli parlimen dah tak ada dengan dia kan. Kau tunggu sikit lagi. Semua lagi ya. Semua fikir diri sendiri. Tak boleh visi kau. Tak sebawa visi ni. So ada info tak PRN Sabah? PRN Sabah memang dah berjalan kan? PRN Sabah ni diorang tengah kempen kan? Cuma ada dapat information lah. Semalam kita dapat information daripada seorang rakan. Dia bagi tahu, dia kata di belah timur ni nampak macam tak ada cerita pilihan raya sangat. More kepada persediaan. Sebab ada info katanya Geng Suluk nak masuk lagi sekali. Dengar cerita lah. Tak tahulah wallahualam betul tak betul. Dia nak masuk lagi. Kan betul? Kena ban dah. Nampak? Aku saja je pancing. Saya nak tengok dia orang, pak. Dia pantau, nampak? Dia pantau. Saya dah cakap dah. Nampak? Dia tak bagi sebocor rahsia, nampak? Dia tak bagi sebocor rahsia. Dah kena ban dah. Saya tadi dah fikir. Kalau aku cakap, kena ban dah. Nampak? Nampak? Kena ban dah, guys. Cerita betul. Bila cerita betul. Ni lah dia. Kan? Bukan sebut Suluk kena ban. Sebab perkara tu akan berlaku. Sebab ingat mereka tak nak pilihan raya di negeri Sabah. Mereka tak nak pilihan raya negeri Sabah. Kalau pilihan raya negeri Sabah berlangsung, mereka tak menang. Kena ingat balik. Mereka dah cuba bangkitkan dalam isu kes adik Zara. Ingat dalam kes adik Zara ni. Tetapi rakyat Sabah tak masuk perangkap, rakyat Sabah tak merusuh. Mereka nak darurat supaya pilihan raya tak dapat diadakan. So, tak berjaya lah. Sampai kan mak arwah adik Zara pun bagi tahu tak payah berhimpun. Mereka nak darurat, kena faham? Mereka nak darurat supaya tak ada pilihan raya. So gagal lah. Mereka buat dengan bencana. Ingat ni, bencana alam ni memang betul. Kalau Allah izinkan berlakulah. So, buat pakai bencana. Nampak tanah runtuh, ada yang terkorban. Tetapi, impact dia tak besar. So, tak boleh juga buat darurat. So, terpaksa juga umum, bubar Dun Sabah dan tarikh pilihan raya. So, now mereka usaha juga untuk pastikan darurat di negeri Sabah. Cara dia macam mana? Kalau Suluk datang menyerang sekali lagi, boleh darurat tak? Kalau Suluk datang menyerang sekali lagi negeri Sabah, boleh darurat tak? Boleh tak saya tanya dengan korang? Dia masuklah Datu je cukup lah. Boleh darurat lagi tak? Boleh. Sebab tu sekarang ni jangan masuk perangkap. Sama lah macam kita kat Semenanjung pun. Kalau ada isu kaum ke, isu agama ke, kita jangan masuk perangkap ni. Kalau kita masuk dalam perangkap,
Habislah kita. Habislah. Jangan masuk dalam perangkap. Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak. Semua kena tenang. Apa-apa fikir bijaksana. Dia masuklah false flag. Suruh against polis, suruh lawan polis. Polis bukan musuh kita. Ingat Siapa-siapa pun bukan musuh kita. Musuh kita Anwar Ibrahim. Musuh kita bapuk tua. Anwar Ibrahim. Itulah lawan kita. Kita tak pilih dia. Kita tak nak dia. Dia musibat. Dia turun. Berambus. Lawan dia. Kutuk dia, balon dia, bagi emoji gelak semua dekat dia. Tu, si bapuk tua tu. Ingat tu, fokus dia je. Biar dia koyak. Jangan masuk dalam perangkap ni. Baru berapa minit? Baru tak sampai 45 minit. Alah, ada komen juga. Azri penakut. Sokot lah Okay. Soalan. Kita buka soalan. Malam ni kita berdua je guys. TikTok tak ada. Add dengan ni je. Ada satu akaun lagi tapi malas. Okay, saya buka soalan. Mercun pun tak habis lagi dah kena ban. Itulah pasal. Trump jadi ke datang ASEAN? Okey, Rekod. Kita rekod ni. Dilaporkan Presiden China, Presiden Russia, Presiden Brazil dan juga Presiden Afrika Selatan akan hadir pada perhimpunan ASEAN. Presiden China, Presiden Russia, Presiden Brazil, Presiden Afrika Selatan adalah kawan kepada Mahathir Mohamad. Tun Mahathir. Mereka kawan baik kepada Tun Mahathir. Jadi mereka datang bukan sebab Anwar Ibrahim. Mereka datang sebab Mahathir bin Mohamad. Ini juga perjumpaan BRIC. Saya selalu cerita dalam Tim Walabot. BRIC ni, idea daripada siapa? Otak siapa? BRIC ni, idea ni daripada Mahathir bin Mohamad. BRIC ni, otak Tun Mahathir. Sebab tu sampai sekarang, BRIC tak umum mata wang apa nak digunakan. Sebab ni daripada Tun Mahathir. Mahathir Mohamad. Jangan percaya. Boleh pergi cek, kaji sendiri, fikir sendiri. Nampak kan? Dia datang sebab Tun, bukan sebab Anwar Ibrahim. So Anwar tak payah nak tunjuk dia paling mendunia lah. Dia datang, dia akan datang. Brazil, China of course lah. Russia, South Africa. Yang sekarang tengah bawa Israel ke mahkamah jenayah perang ni, South Africa lah, Afrika Selatan. Kawan Tun Mahathir lah, Ramaphosa tu. Siapa kawan dengan Anwar je? Orang main bontot je kawan. Zionis lah. Israel lah. Israel lah kawan Anwar Ibrahim. Sebab tu ada dakwaan. Anwar ada duit dekat Israel. Ada bank account dekat Israel. Dia lah jawablah. Dia tak jawab pun. Azam Belin buat pinggan sebelah. Dia kata siasatan mendapati tidak ada akaun Anwar Ibrahim dekat bank Israel. Bila masa dia siasat? Macam mana dia tahu tak ada akaun bank? Azam Belin pergi Israel ke? Betul tak? Ada siapa-siapa kena saman dengan Anwar Ibrahim ke? Pasal tuduhan ada akaun bank dekat Israel? Tak ada. Zionis. Anwar ni Zionis. Dia bukan macam kita. Dia beyond daripada kita. Luar tabi'i. Anwar Ibrahim ni luar tabi'i. Okey. Lagi soalan. Sampai pukul 10, 11. Pukul 11. Sebut suluk je kena benam. Yelah cerita betul.
Dia orang akan menyerang Sabah. Esok tak ada parlimen tau. Esok tak ada parlimen. Besok parlimen tak ada. Parlimen hari Rabu. So besok Anwar. Saya tak sabar besok ni. Kau rasa Anwar turun tak? Kau rasa besok Anwar turun mahkamah tak? Guys, kau rasa guys? Cuba kau orang punya. Perasaan kau. Perasaan kau orang. Anwar turun tak mahkamah besok? Cuba komen sikit. Perasaan kau sekarang ni. Putin anak murid Tun M. Si Jinping pun anak murid Tun M. Baik, ramai cakap tak turun ni. Korang pun tak yakin Anwar turun Korang pun tak yakin Anwar turun Sama macam Sir lah. Tak minta tangguh dah. Tengok dia turun tak turun besok ni. Kalau mahkamah kata teruskan, teruskan lah. Tuan Mahathir bagi keterangan. Kita tengok dia turun tak. Ada juga komen kata, ada orang ajak BC dengan Sir debat. Dia ginilah guys, gini. Kalau orang tu, dia fitnah sampai anak, isteri melampau-lampau. Lepas tu dia sampai boleh cium spender. Kau nak layan ke? Saya tanya dengan korang ni. Kau nak layan ke orang yang cium spender ni? Cuba kau fikir sikit. Cuba bagi tahu dekat Sir. Kau nak layan ke orang yang cium spender ni? Takkan kau nak layan orang cium spender? Kau ada cium spender bini kau? Spender bini kau pun tak cium. Pernah ke kau cium? Aku tak cium spender bini. Kan kau orang cium spender bini? Okeylah kalau katalah adalah cium spender bini. Pernah cium spender bini. Kau ada ke nak cium spender orang lain sambil buat live? Ada ke engkau, cuba kau fikir, normal ataupun tak normal, engkau cium spender sambil buat live. Spender orang kau cium sambil buat live. Normal ke tak normal? Normal atau tidak? Tak normal tu. Macam mana kau boleh kata, oh dia ajak, gila ke apa? Melainkan kau memang jenis kaki cium spender. Itu pasal kau sokong dia. Itu pasal kau bersama dengan dia. Sebab kau pun memang jadi jenis kaki cium spender. Bukan luar tabiat. Itu luar tabi'i. Lepas tu kau boleh cakap pula, oh dia ajak ni apa semua. Kau gila ke apa? Lepas tu Harun hitamkan dahi. Kau normal ke tak normal tu? Hitamkan dahi tu, pakai celak hitamkan dahi. Kan? Pakai kopiah, buat live. Lepas tu semayang pun buat live. Normal ke? Saya tanya dengan korang. Normal tak? Hitamkan dahi kau, lepas tu buat live. Lepas tu tunjuk dia semayang. Normal ke tak normal? Aku tengok dah macam habit you dah. Tak normal tu. Seorang macam gitu pun kau nak... tak faham lah korang ni. Ke korang sama spesies juga? Tak ada gamak lah korang ni. Tak betul guys. Kau tengok Sir ni, segak, bergaya. Kau tengok aku ni kan segak. Segak. Bergaya. Kan? Handsome, macho. Badan pun tegap. Takkan nak layan orang. Ada standard sikit. Kau ni pun adalah standard sikit. Ini kau. Lagi koyak dia orang ni. Cari populariti. Cari populariti je. Dia orang ni sebab
tak popular. Dah lama dah kan. Popular dah lama, tak heran. Allah yang bagilah benda ni. Allah yang bagi, dia yang bagi. Dia yang naikkan, dia turunkan. Surah Al-26 kan dah bagi tahu dah. Samalah macam Anwar Ibrahim. Kalau kita fikir balik, siapa yang hina dia? Dia hina diri dia sendiri. Samalah ni, Tuan Mahathir bagi tahu Anwar turun lah. Patut dia turun je. Dia tahu dia tak menang pilihan raya. Bukan dia tak tahu, dia tahu. Dia tahu dia tak menang pilihan raya. Suruh turun, dia tak nak turun. So lepas ni, dia malu nasib dia lah. Sekarang ni orang balon dia Perdana Menteri telefon. Kau yang pilih. Kalau dia letak jawatan, tak ada pun. Betul tak? Betul tak? Kau setuju tak? Macam mana orang tak panggil Perdana Menteri telefon? Cuba kau fikir. Saya tunjuk korang ni. Cuba kau fikir. Tadi cium spender, normal tak? Tak normal. Okey, saya tanya korang. Yang ini normal ke tak normal ni? Ya, Normal ke tak normal? Normal ke tak normal tu? Kau pernah tengok mana-mana Perdana Menteri, orang telefon, pegang mic. Tak normal. Lepas tu, ni. Habis tu kau tengok. Bini dia normal tak normal tu? Bini dia normal tak normal tu? Kau tengok. Kau tengok. Bini dia yang tukar rekod. Laki bini tak normal. Kau cuba tengok balik tu. Laki bini tak normal. Macam mana kau cuba fikirlah. Sebab itulah yang duduk dengan Anwar Ibrahim ni. Yang cium spender. Yang hitamkan dai. Yang semayang buat live. Sebab tak normal. Habis. Kau nak ikut. Lepas tu bila orang cakap Perdana Menteri telefon. Koyak. Alah. Kau biar betul. Hei, aku tak tahulah. Presiden Trump telefon saya 3 kali. Fantastic. Apa mangkuk lah Anwar Ibrahim ni. Sebab tu kalau kau tengok yang sokong Anwar Ibrahim, kau tengok betul. Yang sokong Anwar Ibrahim ni semua yang bodoh-bodoh. Yang sokong Anwar Ibrahim semua bodoh-bodoh, mangkuk-mangkuk. Tak itu yang cerdik tak ada. Bodoh-bodoh semua ikut Anwar Ibrahim. Nampak macam terpelajar pun tapi bodoh. Apa hal Mike bertemu Mike? Nampak? Itulah dia. Mike bertemu Mike. Mak mana apa? Mike bertemu Mike bermakna apa? Punai bertemu Punai. Inilah nama dia lawan pedang. Tu Anwar suka tu. Mike bertemu Mike. Anwar suka lah benda tu. Semua mangkuk yang sokong. Spesial luar tabi'i macam tu lah. Ya. Betul. Okay lah. Kita dah nak pukul 11 lah. Saya rasa sekejap lah kan. Saja je. Buatlah. Rehat tidur awal sikit malam ni. Besok mahkamah. Jadi saya harap besok mana-mana yang berkesempatan kita turunlah sekali mahkamah. Boleh? Turun mahkamah boleh? Kan korang nak minta sambung VC dalam Telegram Timah Labok ni? Nak sambung VC ke? Saya ada assignment nak bagi korang ni. Ada video baru. Nak minta korang sebarkan. Boleh? Saya ada video nak minta korang sebarkan. Tak kena tangkap lah. Bukan video samurai. Ni samurai. Samurai. Last Samurai. Ni video Last Samurai. Anwar Ibrahim mana ni? Anwar ni. Anwar Ibrahim. Ini yang saya cakap. Cara apa? Dia ni ada menuntut.
Dia bukan macam kita. Dia ni luar biasa. Luar tabi'i, luar biasa. Dia ada menuntut. Sebab cara dia buka kondom tu, lepas dia tutuh China doll tu, dia melutut. Cara dia buka kondom tu, dia ambil masa. Dia macam ada baca-baca. Dia ada macam baca-baca lah. Ni, Anwar Ibrahim ni. Saya tak ada video dia. Saya tak tahulah video dia kat siapa. Tapi saya tengok video ni, lepas tu video yang dengan perempuan Thailand, sama. Cara buka kondom sama. Dia bukan macam kita. Ini yang kau kata apa nak sokong? Astaghfirullahaladzim. Fitnah. Kazaf. Kazaf lah. Tak kazaf pun. Sampai sekarang tak kazaf-kazaf. Bukan cerita apa. Nak kazaf? Kazaf lah. Betul tak? Saya ada assignment nak bagi korang ni. Saya ada assignment nak bagi korang ni. Ada tasking saya nak minta tolong korang. Ada tasking saya nak minta tolong. Boleh tak? Saya nak hantar satu barang. Tak senang duduk. Gelisah. Tak keruan. Kan? Menghitung hari. Nak melingkup. Bila nak melingkup, macam tu lah. Dia tak keruan. Dia gundah gulana. Benda-benda macam gini lah. Inilah yang berlaku. Inilah yang berlaku lagi ni. Kan? Jadi, kita sambung dalam Telegram Tim Alabot. Saya dah buka BC dah. Kita join BC dalam Telegram Tim Alabot. Okay? Mana yang tak join, pergi dekat Telegram. Type Telegram Tim Alabot. Type Telegram Tim Alabot yang ada 66,000. Grup ni ada 66,000. So, saya akan share video tadi dalam Telegram Tim Alabot. Kita sebarkan. Kita buat cabaran kepada Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim, kalau anak jantan, besok mahkamah, engkau turun berdepan dengan Tuan Mahathir. Kalau dia anak jantan. Okey, setuju? Okey guys, kita sambung dalam Telegram Tim Alabot. Okey semua, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Video ni ada, nanti saya akan hantar dalam Telegram Tim Alabot juga.